pertama, you tunjukkan kehebatan produk you. Yang kedua, you tunjukkan kehebatan income you. Betul tak betul tuan-tuan? Betul. Jadi di sinilah tuan-tuan, kalau saya describe, kita tengok bagaimana tuan-tuan, bonus yang power di sini bukan bonus sponsor. Bonus yang power ialah bonus nombor 2. Bonus nombor 2 ialah bonus Unilevel. Bonus Unilevel dia, tuan-tuan dan puan-puan, 10 level. 10 level. Saya tak cerita tentang 3 level. Boleh. Saya tak cerita tentang 5 level. Boleh. Tetapi saya mau cerita tentang 10 level. Mengapa? 10 level modal kita berapa? Berapa modal kita? 2,250, betul tak? Kalau kita serius nak berjaya, kalau serius nak berbisnes, adakah 2,250 nak menjadikan kita jutawan? Kita rasa sangat mahal. Mahal ke murah, tuan-tuan? Wah. Ini keadaannya, tuan. Kalau aku nak betul-betul berjaya, sebab apa 2,250 aku tidak mampu wujudkan esok, hari ini, lusa, kerana aku nak berjaya. Takkan nak main silver, tuan-tuan. Takkan nak terusah, ada apalah, aku silver dululah. Takkan macam itu, tuan-tuan. Kata nak jadi jutawan di akhir usia kita, betul tak? Jadi di sinilah, tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya, bonus Unilevel 10 level, kita susun bagus-bagus punya 5 kiri dan 5 kanan. Katalah dia memecah bagaimanapun, tuan-tuan dapat 10 level kali RM45, RM450 sehari. Betul tak? Sebulan berapa? RM12,000 sajalah. Ini baru standard biasa. Bonus nombor 3 ialah bonus pairing. Betul tak? Saya tulis lagi lah, 135k sebulan. Betul tak betul? Betul. Bonus matching nombor 4. Bonus matching 55%. Kalau rangkaian tuan-tuan memecah dan memecah dan memecah, tidak kurang daripada 100,000 kita senang-senang boleh ambil. Betul tak? Betul. Ada